Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi kita Dalam Rob in Heart, itu edisi khas. betul, podcast Rob in Heart. Jadi bersama-sama dengan kita alhamdulillah Ustaz Zahil Zakaria Al-Hafiz. Ahlan Jadi, wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Thank you Ustaz sama-sama dengan kita alhamdulillah. Myself dengan Ustaz Zahil kita dah lama kenal. Dulu first time I kenal dengan dia Boleh. I kenal dengan dia masa tu time dekat Masjid Al-Khair. Betul. Last time. That Your was, father few decades ago. Few decades ago. Few decades Yeah. Few decades 30 years 20 years I Tak think mungkin lah. decades Tapi time tu I macam lagi muda daripada dia lah. Betul. Okey. Masih sama. Jadi alhamdulillah banyak Alhamdulillah, apa tu kita masa last time lah kita jemput ustaz untuk imamkan tarawih and so on, masya-Allah. Jadi that kenangan yang baik lah, masya-Allah. Alhamdulillah. Saya kenal ustaz pun dengan suara ustaz je lah. Ana dengan ustaz. Allah. Dengan- Sumpahnya ya Allah. Sumpah lah tukar sikit Terharu. daripada I. Terharu masya-Allah. Saya ustaz ma'ruf lah dengan suara ustaz, dengan dekat Singapura yang begitu popular sekali, Allahumma masyhur. barik. Alhamdulillah. Allahumma barik. Jadi kalau macam bagi siapa-siapa yang baru mengenal Ustaz Zahil, macam baru tahu Ustaz Zahil dari pakar ataupun membaca Al-Quran dengan sedap, boleh aja search dekat YouTube dekat ataupun Facebook nama Ustaz Zahil. Nanti insya-Allah akan ada beberapa video-video yang menarik yang kita boleh dengar lah bacaan-bacaan Ustaz. Bacaan ustaz Sama ada di banyak-banyak masjid, sama ada di Singapura termasuklah Ahmad Ibrahim, dan juga di serata dunia kalau tak silap. Alhamdulillah. Masya-Allah, serata dunia North Korea aja belum. Alhamdulillah. Kita boleh teruskan Boleh. Bismillah. Bismillah. Kita bukannya baru kenal lah. Betul. Alhamdulillah, bukan saya sahaja memulakan perjalanan Quran di waktu usia muda, tapi beliau juga berada di masjid juga pada usia muda lah. Alhamdulillah. Sampailah sekarang ni mungkin dah berpuluh tahun berkhidmat. Alhamdulillah. Masya-Allah. Ni sampai akhir hayat lah insya-Allah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah sebagai satu peluang untuk bertemu dengan ustaz-ustaz lain juga. Ni dia ustaz muda juga kat sebelah kita ni. Alhamdulillah. Sahlan. Selamat datang. Saya yang welcome ustaz. Saya yang welcome ustaz. Ahlan wa sahlan dalam masjid lah. Dalam masjid betul lah. Masalah masya-Allah. Soalan minat tak minat ni, dia sebenarnya orang Islam tu macam mana pun kenalah minat kan. Tapi whether dia konsisten tak konsisten tu memang susah. Sebabkan kita pun masih lagi dalam keadaan berusaha. Moga Quran tu selalu berada dengan kita dan sebagainya. Dan alhamdulillah apabila dibesarkan dalam suasana yang sangat baik, yang dipandukan oleh kedua orang tua yang memberikan contoh tauladan yang sangat baik, rasa alhamdulillah mungkin di sini anda boleh kata Allah SWT memilih kita untuk sama dengan Al-Quran lah. Perjalanan Al-Quran ni adalah perjalanan yang paling diberkati. Di antara nikmatnya adalah Allah SWT mengangkat martabat kita seperti mana Allah SWT mengangkat martabat Nabi SAW dengan adanya Quran. Bulan yang seperti biasa apabila diturunkan Al-Quran menjadi bulan yang paling terbaik, itu bulan Ramadan. Dan harapan kita adalah untuk terus bersama dengan Al-Quran sampailah ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Jadi minat dan juga cinta pada Quran ni dia datang bertahap. Tipulah kalau kita cakap terus terang budak-budak usia yang 5-6 tahun terus diorang faham, diorang tahu apa kepentingan Quran itu, mungkin tak masuk akal lah ketika itu. Tapi kadang-kadang suasana membuat kita faham betapa pentingnya Al-Quran. Kita lihat kedua orang tua kita hari-hari dengar Quran, hari-hari dengar Al-Quran, baca Quran, hafal Quran, kita tahu penting Quran ni. Dan alhamdulillah suasana itu yang membawa kita jadi curious. Lama-lama kita pun dan Al-Quran juga nak menjatuhkan hati kita ni, cinta kita ni dengan Al-Quran tu pun dia tak datang bergulik lah. Ada orang dia suka sebab Quran tu bacaannya sedap, ada orang disebabkan cerita-ceritanya best, dan ada juga yang suka disebabkan dalam keadaan dia down tu Allah SWT jawab. Itu masuk dalam tadabbur jugalah. Tadabbur Al-Quran tu. Alhamdulillah masing-masing ada perjalanan masing-masing dengan Al-Quran. Apa pun
Siapa yang dengan Al-Quran, bersuhbah dengan Al-Quran, maka dia dijamin Allah Subhanahu Wa Taala Quran akan menjadi syafaat baginya pada hari kiamat. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau kita nak kena follow up daripada ustaz punya jawapan kan. Jadi kita kena buat summary semua kan. InsyaAllah. Jadi kalau kita tengok, kalau ustaz macam ustaz punya pengalaman sendiri, ustaz macam generalize macam setiap orang tu ada dia punya perjalanan dia sendiri dalam Al-Quran. Jadi ustaz mengatakan yang parents, ibu bapa kita mencorak diri kita dalam pemahaman Al-Quran, dalam bersohbah dengan Al-Quran semua. Jadi saya nak tanya ustaz, kalau ada tak certain ayat ke surah yang parents kita share kepada kita yang membuatkan ustaz lebih berminat lagi untuk bersama Al-Quran, dalam mendalami Al-Quran dan mendekatkan diri dengan Al-Quran? Kalau pilihan surah dan ayat-ayat ni, nak rasa dia time tu lah. Kata memang kita dengar masa kaset lagi kan. Tahu tak kaset tu apa? Kaset lah. Pakai kaset masa tu. Macam-macam imam lah kita dengar. So berbalik kepada lagu yang dia bawa, masa tu kita faham Quran tu sedap, kita dengar. Kebetulan pula kalau kita lihat, dia duduk dekat ni, dia memerlukan extra effort lah untuk faham dan sebagainya. Ketika itu Ana masih lagi di Jordan, sebab daripada kecil duduk di Jordan. So apa yang advantage-nya is bahasa Arab tu adalah bahasa rasmi kita. Bila kita baca Quran tu, dia adalah sikit banyak kita faham. Kita faham apa yang Allah SWT turunkan. Tapi masih lagi belum impactful untuk menjadi satu tadabbur bagi anak-anak atau yang muda. Dia datang bertahap. Jadi ketika itu tadabburnya hanya datang pada suara imam tu. Suka dengan Imam Sudais, Syurem ni semua. Jadi dari situ bermula untuk bila solat je kita nak bawa surah ni dan sebagainya. And ada surah-surah yang memang senang untuk difahami, surah Al-Qiyamah, surah Al-Mulk. Ini adalah surah-surah yang straightforward, kita faham. Okay, pahala dia gini, apa dan sebagainya. Dia akan, lepas tu dia evolve lah. Dia pergi pada surah-surah yang panjang dan sebagainya. Kalau macam tadi Ustaz cakap, bacaan qari atau pembaca Al-Quran tu, personally Ana suka Shuraim. Masya-Allah. Ana suka Shuraim, cuma buat tak jadi. Itu dia. Suka Shuraim tapi buat tak jadi. Anta suka apa? Saya bacaan suka sekarang ni imam baru lah Ustaz. Siapa? Imam baru Haji Hanif bukan? Turki Turki Badar Turki suara yang deep bass tu semua saya suka lah. Tapi kalau dulu before that sama je lah, standard lah, Abdul Rahman Sudais. Tu Ustaz yang macam inspired, terkesan dengan cara lingguk bacaan siapa Ustaz? Yang Karena mula pun memang penghafalan Quran ni rata-rata yang hafal Quran dia orang pun faham, dia orang pun tahu. Sebab kita memang mengulang pun kita ikut Shuraim. Jadi Shuraim ni memang satu lingguk yang bukan senang, tapi dia mudah untuk kita ikut. Ana rasa dia punya bacaan cool. Cool kan? Cool. Bukan senang. Tapi sekarang dah sejak menjak dia dari Tayyid ni, dia dah jadi ikonik, dia macam unik bila kita dengar kat YouTube sekarang. Sebab ada banyak imam-imam yang bawa lingguk yang berbeza, ajam dan sebagainya. So ketika tu belum lagi ada yang bawa macam bacaan-bacaan yang sekarang kita ada, Ahmad An-Nufis, Syekh Hamshari. Bacaan-bacaan yang ini belum lagi timbul ketika tu. Sebab banyak yang bawa bacaan-bacaan ini sekarang menggunakan maqamat yang nahwan, yang lebih banyak lingguk dia dan sebagainya. Dan dia tergantung kepada region dia lah. Kalau daripada Jordan tu, dia mungkin ketika tu sedap sikit lah, campur. Kalau Mesir dia lagi ke arah Taranum pula. Tapi kalau dekat Saudi dan sebagainya, ni Ana berbual tentang pengalaman lah. Teman melihat lebih ke arah Al-Ajam, Al-Kurd, bawa maqam-maqam yang berbeza. So tergantung pada suara lah. Tapi ketika usia kecil tu memang tertarik dengan ada Shuraim waktu hafalan, dan Abu Bakar Syatiri. Memang tengah season dia lah masa tu. Then after that, alhamdulillah bapa Ana pergi, ketika tu kita kat Jordan. Tiba-tiba dia pergi every week tu, weekend tu nanti dia pergi Balad. Balad tu kira dorang city center lah kan. Dan dia bawa balik 30 juz cassette of Syekh Msyari Al-Afasi. So that is the first kebetulan memang baru kenal lah
dengan syekh ni, imam tu dan sebagainya. Sebelum tu my father dia bawa satu kaset ni, dia baca surah Al-Furqan. Full surah Furqan. Jadi kita curious lah siapa dia masa tu, social media dan sebagainya. Alhamdulillah. Qaddarallah, alhamdulillah. Sekarang ni dia dah seakan-akan menjadi macam abang angkat Ana lah. Kita pun dah bertawasul, kira dah apa ni? Bukan bertawasul, maksudnya kita dah Yalah, kontak kontak lah. Betul. Kita faham tu tak. Dia bukan tawasul. So alhamdulillah lah, di antara orang-orang yang rasa yang menginspire kita lebih suka ke depan dan sebagainya. Sampai ke hari ni kita masih berkawan dan dia seakan abang yang senior. First pertemuan dengan dia waktu tu, ketika tu dia dekat musabaqah Quran. Ya. Jadi kadang-kadang bila kita cakap tentang perjalanan Al-Quran ni, orang-orang sebegini ataupun insan-insan sebegini dia memainkan peranan penting dalam kejadian seseorang itu. Dan Al-Quran tu dia perlukan cinta pada Quran tu, dia perlukan juga suasana dia tu. Dan suasana daripada keluarga tu paling penting. Dan ada juga yang teruskan walaupun keluarga tak support, semua ada. Tapi mungkin susah sikit lah. Tapi kalau ada keluarga yang support, Quran, kenapa tak support kan? Kalau benda lain boleh support, kenapa Quran kita tak support kan? Tapi still ada juga masyarakat yang melihat benda ni kalau dah tua baru kita baca lah. Macam Ustaz cakap tadi, dalam perjalanan untuk mendampingi dengan Quran tu ada some sort like dia punya path dengan network dia kan. So meaning okay, ni kita masuk dalam area lain lah Okay, area dalam interaction sesama manusia. Dalam perjalanan Ustaz daripada kecil sampai ke besar ni, of course, dan sebagai imam, Ustaz pernah bekerja di certain badan-badan yang tertentu kan. Mesti ada dia punya connection, interaction. Macam mana agaknya dalam perjalanan Ustaz tu, Ustaz gunakan, ada tak macam ayat yang boleh menyebabkan Ustaz rasa okay, this ayat is very good for my interaction dengan everyone? Dalam Quran ada banyak ayat yang Allah SWT sebutkan, dan antara specialnya Al-Quran ni, of course kalau kita lihat kat dalam tu terkandung banyak sekali cara-cara bagaimana kita nak bermuamalah dengan orang, bagaimana kita nak sohbah dengan insan ini dan sebagainya, keluarga dan sebagainya. Dan ana tertarik dengan satu ayat yang Allah SWT sebut dalam surat An-Nahl. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Jadi ayat ni Allah SWT suruh kita mengajak. Dia word dakwah tu, dah faham kat sini, ud'u, dia macam ajak orang datang rumah. Ta'al, ud'u. Jadi apa yang kita faham di sini adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah siapa pun di antara kawan kita ke, keluarga kita ke, jiran kita ke arah kebaikan, ke arah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan penuh hikmah, dengan penuh kasih sayang, wal mau'izatil hasanah, dan juga ingatkan dengan peringatan yang baik. Kita jumpa orang, kita sindi orang tu dan sebagainya, kita jatuhkan martabat dia, ni semua tak diajar oleh Allah SWT dan juga baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ni very clear tau. You tak payah nak cari tafsiran. Kalau you memang faham bahasa Arab, memang you akan faham ayat ni. Allah SWT kata tentang ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Dan tatkala kalau kita dalam keadaan kita perlu berjidal dengan dia, maka berjidallah dengan sebaik-baik mungkin. Jidal tu maknanya jidal tu debate debate. Kalau sekiranya biasalah normal sebagai manusia, kita ada perkara yang kita agree, perkara yang kita tak agree kan. Tapi maksudnya di sini Islam mengajarkan kepada kita sampai ke tahap kalau kita nak mengajak orang kepada Allah SWT tu pun perlu ada cara yang tertentu. Itu cara yang baik, ihsan, dengan betul-betul dengan penuh hikmah dan sebagainya. Jadi inilah yang dipanggil sebagai buku panduan lah. Ya, betul. Quran ni ada satu panduan, dan apabila kita dapat satu panduan ni, maka this is the best guidance lah. Because datangnya straight daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia membantu juga dari sudut kefahaman kita tentang apa yang Allah nak. Dia membantu.
Allah SWT kata ni, this is the way yang untuk kau boleh buat. Tapi dalam masa yang sama kita juga manusia. Sebab ada yang kita faham tapi kita tak dapat nak lakukan. Itu kita minta Allah SWT taufiq was sadad. Kita minta Allah berikan kepada kita jalan supaya kita dapat menunaikan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi interaction tak kisahlah kawan kau, sebab ayat tu sendiri yang saya boleh rumuskan adalah ayat tu general. Kita tak kisahlah kita nak interact dengan kawan ke dengan masyarakat kita, maka interact lah dorang dengan penuh hikmah, iaitu penuh wisdom, penuh kebijaksanaan dan juga kasih sayang, dan juga mau'izatil hasanah, peringatan yang baik kepada orang yang kita nak beri ingatan. Contohnya kawan kita ke masyarakat kita, even keluarga kita pun menginginkan peringatan pun kita perlu melakukannya dengan baik dan juga dengan penuh hikmah. Sebab ayat ni kalau anda boleh tambah, ayat ni dia special sangat sebab kita kalau lihat antara realiti berdakwah atau mengajak orang kepada kebaikan ni, dia ajakan tu akan menjadi satu ajakan yang baik kalau sekiranya kita ajak orang tu, kita ajak dia dengan penuh keikhlasan. Sebab kadang-kadang bila ada orang ajak tu sebab dia nak tunjuk yang dia lebih baik daripada orang tu. Bagus lah. Dan kita tengok ulama-ulama salafus salih dulu, apabila dia kata kiranya dakwah yang dia sampaikan tu tak sampai kepada orang tersebut, maka dia akan reflect tentang keikhlasan dia. Betul. Dia reflect dalam diri dia. Adakah aku ikhlas bila aku sampaikan nasihat tadi? Adakah aku nak menunjukkan bahawa aku yang lebih pandai daripada dia ataupun tidak? Dan ini satu benda yang baik lah. So bila kita balik pada ayat tadi tu, Allah SWT fokus wal mau'izatil hasanah. Make sure nasihat yang kita nasihatkan tu adalah nasihat yang baik, yang betul-betul membina dia, yang membantu dia supaya dia menjadi insan yang baik. Dan Allah SWT pun akur faham yang kita manusia, kita pun kadang-kadang tersilap daripada apa yang Allah SWT inginkan daripada kita. Maknanya dalam kata yang lain dia mengajar kita, maknanya bila kita mengajak kepada kebaikan tu, kalau boleh kita pun buat benda yang baik lah. Jangan macam cakap je lah, cakap tak suruh berfikir lah. Dalam lebih kurang itulah macam gitulah. Sebaiknya lah. Sebaiknya lah sebab dalam kaedah apa ni, agama kita pun tak mestinya kita menolak ajakan kebaikan orang tu walaupun dia belum baik. Betul. Mana dia ada juga memang konsep mengajak orang tu kepada kebaikan tu, dia tak perlu nak melihat tentang masa silam orang tu ke, maksiat yang orang lakukan ke. Kita just fokus hanya pada apa yang dia sampaikan. Kadang kita terlalu ikut emosi lah Ustaz. Dan orang yang kita tak macam yang bawah sikit, normal people gitu, datang kepada kita, beri peringatan kepada kita, kadang that feeling of ego ada, that feeling of emotion, cakap okay, asal dia yang nak kasih nasihat gitu kan. Tapi kalau kita betul-betul faham apa yang Allah SWT ajarkan kita, be humble lah, be humble dengan apa yang orang beri, orang nasihatkan kita, kita ambil. Kita tak tengok lah dia punya status macam mana ke semua. Tak affect kita punya emotion, kita punya decision semualah. Itu satu ujian sebenarnya. Kalau kita bersifat situ, anda rasa benda ni datang bertahap. Kalau anda masih awal-awal usia, anda berada di masjid, kadang-kadang mungkin orang nak tegur, mungkin anda berat nak menerima kan. Tapi anda cakap secara apa ni, jujur. Ketika anda berkhidmat di salah satu masjid di Singapura dulu, anda rasa banyak yang anda belajar di masjid itu lebih daripada anda belajar di luar. Sebab di rumah Allah ni dia bukan satu tempat yang di mana kita masuk tu semua orang yang perfect. Sebab tempat yang kita berada tu adalah tempat untuk orang meminta kesempurnaan, pengampunan daripada Allah SWT. Jadi kalau kita expect orang datang ke masjid tu semua sempurna, maka kita salah. Dan itu adalah satu ego yang sangat salah. Jadi apa yang saya belajar di situ, anda melihat di rumah Allah SWT ni dia ada banyak variasi. Ada yang datang disebabkan dia memerlukan Allah SWT. Dan ada pula yang datang sebab dia enjoy ibadah tu. Dan ada yang memang dia datang sebab kebetulan dia lalu tempat tu. Sebab masjid yang anda ketika tu berkhidmat tu memang jarang tempat orang lalu dan sebagainya. Tapi apa yang kita melihat daripada apa ni, kehidupan kita di rumah Allah tersebut, khususnya bagi anda lah, anda belajar satu perkara yang semua orang yang kita jumpa kat dunia ni semua membawa satu ilmu untuk kita. Dan Allah SWT
anugerahkan kepada kita satu nikmat yang kita mungkin memahami ilmu Allah tu untuk membantu orang lain. Untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan orang yang datang dengan kita pun mungkin dia akan ajar kita satu ilmu yang kita tak dapat dekat tempat yang kita belajar. Dari sudut kesabaran ke dan sebagainya. So di mana-mana kita berada, di mana-mana kita berpijak, kita ambillah peluang untuk belajar, untuk eksperimen semua yang ada di keliling kita. Walaupun benda tu datang daripada non-Muslim pun. Kadang-kadang ada perkara yang tak di-involve dalam agama yang kita belajar, kan? Jadi apa pun status kita satu hari nanti jadi orang besar ke dan sebagainya, Allahu a'lam. Syukur dengan nikmat yang Allah bagi, tapi dalam masa yang sama jangan pernah kita mengherdik orang yang berada di bawah. Seakan-akan kita ni lebih baik daripada dia. Allah kata dalam Quran, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Betul tak kan? Betul. Cerita pasal cerita Nabi SAW dengan seseorang tu kan, apabila Allah SWT menegurnya dalam surah Abasah, Nabi berpaling muka dan sebagainya. Ini sebagai satu contoh yang kita dapat bersama. Harapannya adalah apabila kita baca Quran, kita bertadabbur, kita mengamalkanlah perkara-perkara yang indah ataupun mengindahkan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Masya-Allah. Jadi alhamdulillah. So, macam kalau boleh nak dengar sampai habis. Sampai Tapi sampai besok. Kita continue lah sampai besok. Sampai besok. Tapi insya-Allah walaupun masa yang kita ada ni terhad, Betul. tetapi impactful lah insya-Allah. Manfaat Manfaat dia dia banyak lah insya-Allah. So alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Ustaz kerana bersama-sama dengan kita. Dan jangan sedih lah kalau kita nak undang lagi ke benda untuk apa-apa. Dan insya-Allah mana tahu nanti pada bulan Ramadan tarawih nanti kita dapat bersama-sama dengan Ustaz pada salah satu daripada solat tarawih lah insya-Allah. Hopefully insya-Allah. Allah. Jadi insya-Allah sampai di sini sajalah insya-Allah.